Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggalakkan untuk mendirikan Ramadan dengan amalan soleh tanpa menyuruh mereka dengan azimah kesungguhan yang menunjukkan wajib, dan baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mendirikan Ramadan, ini solat tarawih dengan penuh keimanan dan ihtisab mengharapkan keredaan Allah, akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Maka setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, perkara itu adalah tetap diteruskan seperti itu. Demikian pula pada zaman Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu hingga pada permulaan Khalifah Umar radhiyallahu anhu adalah tetap diteruskan seperti itu.